5 pemain yang menantikan hantaran daripada pemain SSMP melalui sepakan sudut ini. Prestasi yang cukup baik kembali untuk mendapatkan rakan. Satu hantaran lintang, tetapi saya kira mudah untuk dikeluarkan. Masih lagi untuk SSMP. Satu percubaan, tetapi Natra Amani. Minggu lalu SSMP berjaya untuk mengikat velocity 1-1 melalui jaringan Khalid Syah Masarah. Jaya Maskura Kotak Penalti SSMP. Satu cutback yang cuba dilakukan, tetapi belum lagi cukup sempurna untuk melakukan sentuhan terbaik. Masih lagi SSMP. Satu percubaan. Saya kira ini adalah percubaan yang hampir saja menjemakan gol pertama untuk SSMP. Kita lihat bagaimana serangan di sebelah kiri. Dan satu cutback yang cuba dilakukan oleh Anisha, tetapi tidak berjaya. Dan satu peluang yang cuba dilakukan untuk Christina Zuma. Ketika ini diberikan rawatan susulan di tepi padang. SSMP kali ini cuba untuk mengatur gerak. Berjaya masuk ke kotak penalti. Apakah satu percubaan yang cuba dilakukan? Berpeluang kali ini buat SSMP. Apakah satu percubaan akan dilakukan? Dan jaringan kali ini untuk Nurhani Umairah mencipta gol pertama buat SSMP. Berjaya juga untuk memecah kebuntuan buat SSMP. Lihat bagaimana Nurhani Umairah. Kemudian keadaan yang cukup cemas. Dan berjaya juga untuk Nurhani Umairah melepaskan satu rembatan untuk menewaskan Natra Amani di minit ke-26 ini. Sekali lagi percubaan kaki kanannya di dalam kotak penalti. Berjaya untuk Nurhani Umairah mencipta jaringan. Percubaan yang dilakukan adalah tepat kesasaran. Itulah statistik setakat 35 minit yang pertama ini. Satu jaringan dan gol kedua terhasil untuk SSMP. Mencetak gol kedua di awal separuh masa kedua ini. Gol yang berjaya dicetak oleh pemain jersey nombor 17, iaitu Anisha Dayana. Kita lihat bagaimana tidak foul sebenarnya. Dan satu percubaan kaki kiri yang sekadar dilihat oleh Natra Amani. Sekali lagi kita lihat bagaimana tidak foul. Teruskan kata pengadil. Hantaran ini ada biasan oleh pemain RCJ dan satu sentuhan saja diperlukan. Pemain menantikan sentuhan di ruang kotak penalti untuk Real CJ. Satu hantaran lintang, satu sentuhan diperlukan. Hampir saja gol pertama cuba dicipta untuk Real CJ. Serangan yang cuba diatur kali ini lepas untuk SSMP, tetapi tidak kepada kawalan Umar Sobri. Masih lagi dalam permainan. Satu percubaan liar dilakukan. Berjaya untuk ditidakkan oleh Natra Amani. Balkis pemain gantian yang dibawa masuk di awal separuh masa kedua tadi terus melakukan hantaran ke ruang kotak penalti lawan. Masih lagi dalam permainan buat SSMP. Dulunya memberikan tekanan ketika ini buat RCJ. 1-2 yang cukup baik masuk ke ruang kotak penalti. Satu percubaan dan berjaya untuk ditangkap kemas oleh Natra Amani. Lihat bagaimana 1-2 yang cukup baik dalam kombinasi permainan ini. Berjaya masuk ke ruang kotak penalti dan percubaan ini tepat ke dakapan Natra Amani. Kelihatan akan ada satu lagi pergantian pemain yang sedang dipersiapkan oleh pasukan Sekolah Sukan Malaysia Pang ini. Satu serangan kali ini berjaya masuk ke ruang kotak penalti untuk SSMP. Apakah jaringan ketiga? Tetapi berjaya untuk dihadang oleh pertahanan Real CJ. Satu lagi peluang dimiliki oleh Nurhani Umairah sebentar tadi. Dan ketika ini dua pemain Real CJ yang memerlukan rawatan segera. Kita lihat bagaimana gelasikan cukup baik. Dan Nurhani hampir saja tidak berjaya untuk mendapatkan rakan sekali lagi. Antara lintang ini
Satu percubaan. Oh. Mujur berjaya untuk dihadang oleh Akila Kalisha, pertahanan Resi J tadi. Kita lihat bagaimana. Bermula dengan lontaran ke dalam, kemudian Saidatul antara lintang yang agak liar dan berjaya juga untuk satu percubaan dilakukan. Tetapi mujur Akila Kalisha. Dan tiupan whistle panjang untuk pengadil perlawanan menamatkan perlawanan ini dengan 3 mata yang dipungut oleh SSMP untuk mengukuhkan kedudukan mereka di kumpulan B ini. Keputusan penuh Penang Resi J FC 0, SSMP 2 melalui jaringan Nurhani Umairah dan Anisha Dayana untuk menamatkan aksi pada petang ini. Teruskan menyokong bola sepak wanita Negeri Selangor ini, FS Women's Super League 2025. This is our time. Syabas kedua-dua pasukan. Sekian, terima kasih.